Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama TVBSS SMK Buloh Kasab dalam laporan khas inovasi pendidikan. Selaras dengan tema Ilmu di Hati Teknologi Memperkasa Generasi, SMK Buloh Kasab terus memperkasakan pembelajaran abad ke-21 dengan memperkenalkan teknologi moden dalam bidang pertanian. Kini, pelajar program pendidikan vokasional menengah atas PVMA berjaya melaksanakan projek penanaman sawi menggunakan sistem hidroponik berteknologi Internet of Things atau IoT. Ikuti laporan khas kami dari Kebun Inovasi Sekolah. Kawasan Kebun Pembelajaran SMK Buloh Kasab, para pelajar PVMA kini didedahkan dengan kaedah pertanian pintar atau smart farming. Melalui sistem hidroponik, tanaman sawi ditanam tanpa menggunakan tanah, sebaliknya menggunakan larutan nutrien yang dikawal secara sistematik. Lebih menarik, projek ini menggunakan teknologi IoT bagi memantau keadaan tanaman dengan lebih tepat dan efisien. Para pelajar menggunakan EC meter untuk mengukur kepekatan nutrien dalam larutan tanaman, manakala pH meter digunakan bagi memastikan tahap keasidan air berada pada paras yang sesuai untuk pertumbuhan sawi. Teknologi ini membolehkan pemantauan dilakukan secara lebih saintifik sekaligus meningkatkan kualiti serta kesihatan tanaman. Menurut guru pembimbing projek ini, penggunaan teknologi IoT dalam pertanian membantu pelajar memahami bagaimana teknologi moden dapat digunakan dalam sektor pertanian masa kini. Pelajar juga berpeluang mempelajari kemahiran baharu dalam pengurusan tanaman secara sistematik dan berteknologi tinggi. Projek inovasi ini membuktikan bahawa bidang pertanian kini semakin berkembang dengan penggunaan teknologi digital. Melalui gabungan ilmu, teknologi dan inovasi, pelajar bukan sahaja mempelajari teori di dalam kelas, malah mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara praktikal di lapangan. Usaha ini selari dengan aspirasi pendidikan negara dalam melahirkan generasi yang berkemahiran, kreatif dan berdaya saing dalam era teknologi. Dengan ilmu di hati dan teknologi di tangan, generasi muda mampu menjadi peneraju inovasi dalam bidang pertanian masa hadapan. Saya, Nur Naimah Suaidah binti Zukhairi, melaporkan untuk TVBSS SMK Buloh Kasab.